Permission tu. Ha? Banyak langsir ha? I datang baik-baik tau. Apa betul buka galeri I? Baru-baru ini tular di media sosial satu video yang memaparkan seorang lelaki tidak berpuas hati selepas mendakwa sebuah kedai alat telekomunikasi di Shah Alam telah menyelonggar galeri di dalam telefon bimbitnya ketika dibaiki. Menerusi hantaran video yang dimaknai oleh lelaki itu di laman TikToknya, dia menyifatkan perbuatan itu sebagai melanggar hak privasi pelanggan. Susulan dari itu, dia telah bertindak merakam premis terbabit sambil menyoal pekerja di situ atas tindakan mereka membuka galeri foto di telefon bimbitnya. Menurutnya, di dalam galeri itu terdapat kata laluan akaun bank dan password akaun media sosial yang disimpan dalam bentuk gambar. Jelasnya, kejadian itu berlaku selepas dia memberikan kata laluan di telefon bimbitnya kepada salah seorang pekerja di kedai berkenaan untuk menukar skrin paparan LCD yang telah rosak. Dakwa individu itu, pekerja terbabit memberi alasan hendak membuka gambar terbaru untuk memeriksa kamera telefon bimbit tersebut sama ada rosak atau tidak. Namun tindakan membuka album gambar tertentu oleh pihak kedai tanpa kebenarannya telah membuatkan lelaki itu naik angin. Jelas pemilik video, rakaman itu dimaknai olehnya untuk memberi peringatan kepada orang ramai agar lebih berwaspada dan berhati-hati ketika menghantar telefon bimbit untuk dibaiki. Geng, kedai ni geng, dia nak check kita punya LCD. Dia pergi buka galeri baik. Dia buka galeri ini salah geng. Dia boleh buka galeri kedai ni. Kata nak test kita punya apa? Test kita punya touchscreen, tapi dia pergi buka galeri kita geng. Privacy kita semua dia check. Kurang ajar betul lah. Itu macam ah. I sudah bagi trust sama you tau. Apa pasal you buka I punya galeri? Ha? I sudah kasih password, you buka I punya galeri apa pasal? Memang I report polis ah? Ha? Kenapa you buka I punya galeri? Ada I kasih permission ke? Ha? You jangan kurang ajar tau. I sudah kasih you trust, belum apa-apa, belum lagi berapa minit you sudah ini macam ah. You jangan kurang ajar tau. Boleh buka kita punya galeri bang. Dibuka privacy. Ha? Banyak bagus lah you. I ada kasih you permission ke? I tanya sama you. You check. You ada permission ke? Ha? Banyak langsir ha? I datang baik-baik tau. Apa pasal buka galeri I? Ha? Ajar lah. Buka kita punya galeri. Apa macam? I sudah kasih password. Dia buka I punya galeri apa pasal? Jangan kurang ajar ini macam. Itu kalau mau test itu executive task sudah ada. Apa pasal memang I sudah kasih password tau. You buka I punya galeri apa pasal? Kurang ajar lah ini. You tengok lah, mesti viral lah ini kedai. Kurang ajar lah. Apa pasal bos? I sudah kasih you keras lah. Macam mana you boleh buka I punya galeri? You ada tanya sama I tak? Tidak ada tanya sama I tak? Bukan itu macam, you sudah buka I punya galeri. Kurang ajar ini kedai. You tunggu lah, I report kepada polis lah. Lancau Bukimak
Bang ajar lah ini kedai. Bos, ini kedai sudah kasih password. Lepas tu dia buka ini galeri, dia check semua gambar. Itu mau test screen, tak payah sama buka password pun. Itu ada activity touch kalau itu iPhone. Tapi dia sudah buka ini galeri. Itu semua privacy semua dah sudah check. Apa macam? Bodoh. Oh iya. Jaga-jaga. Technician baru. Ni kat mana?